Ini mungkin pahit didengar, tapi inilah kata-kata pakar keuangan Malaysia, Tuan Azizi Ali. Yang besar kemungkinannya Tuan Puan tak cukup duit untuk bersara. Sebab bila kita bersara, pendapatan akan berhenti. Tapi belanja tak pernah berhenti. Ya, mungkin kos minyak, tol, pakaian akan turun. Tapi kos ubat, kesihatan, rawatan semua tu akan naik bila umur kita meningkat. Duit dana persaraan di KWSP ataupun duit pencen kena bertahan sekurang-kurangnya 20 tahun. Bayangkan 20 tahun hidup tanpa gaji tapi belanja tetap kena berjalan. Jadi berapa sebenarnya perlu anda ada untuk survive? Pesan Tuan Azizi Ali, ada yang mungkin perlukan RM300,000 atau ada yang perlukan RM500,000. Tapi ada yang mungkin perlukan sampai 5 juta untuk maintain kehidupan keluarga dia. Jadi ia berbalik kepada berapa banyak perbelanjaan kita setiap bulan. Jadi sebabkan jumlah tu terlalu besar, Tuan Puan, tak perlulah tunggu sampai umur 58 tahun baru nak menabung. Kalau mula lambat, kena simpan RM1,000 ke RM3,000 sebulan. Ini memang tak realistik untuk kebanyakan orang. Jadi apa yang paling mudah, Tuan Puan? Pakar keuangan menyarankan untuk simpan emas fizikal, simpan awal dan juga konsisten. Bagi yang belum tahu lagi, simpan emas di public gold sangat-sangat mudah. Boleh simpan dengan minimum RM100 ataupun ikut bajet masing-masing. Dapat duit bonus, boleh simpan. Dapat duit lebihan, duit dividen ASB atau tabung haji pun boleh simpan. Simpan, simpan dan simpan. Jadikanlah emas sebagai dana persaraan, Tuan Puan. Yang berumur sekitar 30 ke atas, boleh target simpan sampai RM500 sebagai dana persaraan. Boleh isi borang biru kat bawah ni dan saya bantu Tuan Puan.